Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafizal Hakimi dari kelas Tiara 3A. Hari ini saya akan mentadabur surah Al-Mulk ayat 11 hingga 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bizanbihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fa'asirhu qawlakum ijharu bihi. Innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maksud ayat ke-11 ialah akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, tanda kutip, sebagai orang-orang yang kufur ingkar. Maka tetaplah jauh rahmat Allah dari ahli mereka. Surah ini juga memberi maksud pengakuan sia-sia. Orang kafir mengakui kedekilan mereka menolak risalah dakwah di dunia, tetapi pengakuan ini sudah tidak berguna lagi. Maksud ayat ke-12 ialah sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat ini ada memenuhi sifat muraqabah, iaitu orang beriman sentiasa takut benda Allah dan merasa diawasi walaupun ketika bersendirian. Sebagai ganjaran dengan mengamalkan sifat muraqabah, kesedaran ini dapat melahirkan mereka mendapat keampunan dan pahala yang besar. Masuk ayat ke-13 pula, dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama ada keadaan kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui akan segala isi hati yang terkandung dalam dada. Maksud ayat ini pula, tiada rahsia yang tersembunyi, sama ada percakapan dibisikkan secara rahsia atau secara terang-terangan. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah SWT. Masuk ayat ke-14 pula, tidaklah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirnya, lagi mendalam pengetahuannya.